Musuh utama Azam Baki dah masuk studio kami, Albert T. Sepanjang aku interview dia, first impression aku pasal dia ni, dia Cina yang tak rupa Cina. Macam Cina jadi. Lepas tu aku impress gila sebab dia fluent cakap Melayu. So, at first, aku ingat dia sombong atau jenis yang play safe dan jenis cover-cover bagus. Tapi sebenarnya tak ada lah sangat pun. Anyway, Albert T ada bagi tahu yang dia nak bertanding dekat Raub atau Bentong. Lagi panas, dia sendiri cakap kalau boleh dia nak gantikan YB Rara yang Syafura ahli Parlimen Bentong yang sekarang dari parti DAP. For your information, Albert T ni orang Kuantan. Pelik kan? Dari Kuantan nak masuk ke Raub ataupun Bentong. Asal tak nak bertanding je dekat tempat sendiri. Iaitu Kuantan lah. Fishy sangat. Tapi yelah kan, dia kan benci dengan DAP. Sampai netizen sendiri label dia Cina lawan Cina. Tapi itu mungkin strategi dia sendiri yang kita tak tahu. Albert kata, once dia ada kuasa dan nama dalam politik nanti, dia nak ubah cara hidup masyarakat daripada bawah. Sampai dia sentuh pasal susunan kawasan perumahan. Dia kata kalau dia jadi Menteri Perumahan, dia nak buat sistem rumah selang-seli ikut kaum. Melayu sebelah Cina, Cina sebelah India. Supaya semua orang dipaksa hidup dan faham budaya masing-masing. Idea dia tu jujur aku cakap, menarik. Tapi kalau tanya aku personally, aku rasa ramai juga takkan setuju. Sebab bagi orang biasa, mesti ada yang fikir, rumah pun nak kena susun ikut arahan politik ke? Bagi aku sendiri, resis ni sebenarnya datang dari dia sendiri. Kalau hati kau memang penuh semangat perkauman, campaklah kau duduk mana pun, takkan jadi masalah. Duduk kondo mewah ke, felda ke, kampung ke, kalau mentaliti yang tak betul, tetap akan bergaduh. So Albert, manifesto yang ni, no. Dan jujur cakap, confidence dia memang tinggi. PA dia sendiri cakap yang dia ni ganas, agresif. Tapi dalam pada ganas tu, penyokong Melayu dia ramai gila. Kalau korang boleh tengok, korang buka TikTok dia, YouTube dia, Facebook dia, komen penuh dengan orang Melayu. Memang ramai Melayu defend dia bila orang attack dia. Tapi satu benda yang aku still tertanya-tanya sampai habis recording Albert T ni, sebenarnya dia lawan rasuah atau dia cuma pandai bercakap pasal rasuah. Sebab kadang-kadang bila seseorang terlalu lama dalam dunia politik dan kuasa, orang mula susah nak beza. Dia tengah bongkar permainan atau dia sendiri sebahagian daripada permainan tu. Yang bestnya, dia sendiri sebut kenapa dia tu bukan pertubuhan reformati. Sebabnya mudah. Sebab nak lawan Anwar. Dia benci gila Anwar. Sebab Anwar ni dari dulu lawan reformasi. Tapi tak ada apa pun. Kerajaan makin mundur juga. Jadi kalau anda pilih yang mana? Reformati atau reformasi? Oops, tak lupa juga untuk penduduk Raub dan Bentong. Kalau Albert T bertanding di sana, ada harapan tak kamu undi dia? Kalau saya, mestilah tak. Sebab saya dah ada di hati terus mara untuk rakyat Malaysia.